Hari ini saya berada di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PWTC. Hari ini hari last day. Orang pun memang pack lah hari ni. Sekarang pun dah pukul 8 tapi orang masih lagi ramai. Booth pun kebanyakan memang bagi diskaun gila-gila lah last day ni kan. Tinggal lagi ada modal tak ada modal je lah. Saya pun tadi kalau ikutkan memang banyak sangatlah nak beli lah, tapi tengok bajet jugalah kan. Tapi hari ni saya dapat jumpa dengan Ustaz Syahabuddin Ahmad, YouTuber yang buat reaction untuk isu-isu agama, isu-isu hukum dalam projek memandaikan umat tu. Tadi saya dapat jumpa dengan dia, dapat orang kata meet and greet, dapat bertukar pandangan dengan dia berkenaan dengan content creation ni lah. Dia pun ada bagi saya beberapa tips untuk buat video ni lah, dan saya rasa syukur alhamdulillah lah, gembira dapat jumpa dengan dia. Walaupun orang beratur ni nak bercakap lagi dengan dia ni, tapi dapatlah peluang saya. Sekarang pun dah saya ni daripada lepas asal lagi, sekarang pun dah nak balik lah. So kalau rasanya siapa yang baru nak datang tak sempat lah kot. So jumpa tahun depan lah.